Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan semua. Dia Selamat gambar kita datang. nampak. Gambar tak nampak tapi sebutin masa. Okey, alhamdulillah suara saya boleh didengari ya. Maaf kalau dengar bunyi kipas kuat sikit. Boleh TV bilang Kita akan mulakan taklimat sebentar lagi. Jadi kita minta waktu permulaan bila kita dah mula nanti minta mute dulu. Tapi kalau ada soalan boleh terus tanya. Boleh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan zakirin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna warzuqna ilman yuqarribuna ilaik ya ni'mal mujib. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersua lagi pada malam mulia ini. Diucapkan terima kasih kepada tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, kakak semua yang sudi meluangkan masa dalam taklimat yang cukup penting ni. Penting sebab apa? Sebab kita tak nak, biasalah kadang-kadang ada orang tersilap faham, mungkin ada yang tersilap informasinya. Jadi kita nak maklumkan betul-betul bagi semua faham. Dan informasi ni memang kita kena ulang banyak kali. Jadi kita mohon maaf lah kalau mungkin kata ustaz ni cakap benda yang sama. Sama tak apa. Yang penting semua ingat, semua dengar. Saya perkenalkan diri, saya dah Farid On ataupun Ustaz Farid. Nama saya Muhammad Farid bin On lah. Yang sebelum ni kita ada mungkin pernah bersua dalam kursus umrah di HQ Amani Travel. Kalau yang belum bersua, jadi insyaAllah nanti kita bersua hari Selasa depan nanti insyaAllah 28 Julai. Yang malam ni kita bersua secara online dan kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Semoga perkenalan ini membuahkan ukhuwah dan saling bantu-bantu, saling tolong-menolong, nasihat-nasihati antara satu sama lain. Baik, insyaAllah tuan-tuan boleh hubungi saya dalam grup. Saya ada dalam grup Ustaz Farid, Farid On. Nombor telefon saya 0173596007. Ada apa-apa permasalahan, ada apa-apa persoalan, kita boleh ajukan dalam grup ataupun boleh terus hubungi saya secara direct lah, saya yang detail pun boleh. Baik. Tuan-tuan haji, perempuan haji yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita doakan juga semoga semua sihat. Semua sihat kan? Sihat walafiat. Semoga dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala semuanya dalam keadaan kita dah tak lama lagi untuk berlepas ke tanah suci. Jadi kita mohon banyak-banyak kita memperbanyakkan istikharah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan di antara dua kecelakaan bagi anak Adam adalah dia meninggalkan istikharah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia menidakkan ataupun dia menidakkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara kecelakaan bagi anak Adam adalah dia meninggalkan istikharah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menidakkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara dua kebahagiaan anak Adam, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis adalah dia sentiasa beristikharah kepada Allah. Istikharah ni tuan-tuan dan puan maksudnya adalah dia memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap apa sahaja yang dia laksanakan. Baik permusafiran, baik dia dalam urusan pemilihan isteri ke, suami ke, pemilihan sekolah anak ke, pemilihan kerja ke. Jadi sebelum buat sesuatu, kita diajarkan oleh baginda Nabi SAW untuk beristikharah. Sahabat-sahabat Nabi menyebutkan bahawa Nabi SAW beristikharah mengajarkan istikharah kepada para sahabat seperti mana Nabi mengajarkan mereka Al-Quran, surah daripada Al-Quran.
Bermaksud Nabi Nabi sangat menggalakkan, Nabi suruh buat istikharah ni dalam setiap apa urusan para sahabat Nabi SAW. Jadi sebelum kita laksanakan umrah, kita buat solat istikharah. Dan ada doa khusus kan, doa khusus istikharah tu yang Nabi baca ketika terpulang nak baca waktu sujud boleh, ataupun sebelum bagi salam, selepas tahiyat sebelum bagi salam pun boleh. Allahumma inni astaghfiruka bi qudratik wa astaghfiruka Allahumma inni astaghfiruka bi ilmik wa astaghfiruka bi qudratik fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa taqdiru wa la aqdiru fa anta 'allamul ghuyub ila akhir. Tapi senang cerita dia punya intipati ayat itu adalah dia kata dalam doa tersebut, ya Allah, kalaulah Engkau tahu urusan yang kami lakukan ini, as-safar, permusafiran untuk melaksanakan ibadah umrah, baik untuk kehidupan kami di dunia ini, baik untuk kehidupan akhirat kami yang akan datang, yang sekarang ataupun yang akan datang, maka Kau takdirkanlah ia dan permudahkanlah ia, berkatilah ia. Ya Allah, jika Engkau tahu urusan ini yang kami akan lakukan ini tidak baik untuk kehidupan kami, tidak baik untuk akhirat kami pada masa ini, pada masa akan datang, maka Kau jauhkanlah ia dan gantikanlah ia dengan yang lebih baik, kemudian Kau kurniakanlah keredaan dan itu. Jadi dalam perjalanan kita ini, kita sentiasa dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mungkin takdir itu tidak berapa kita suka, tetapi oleh sebab kita ni dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan perkara yang tidak kita suka itu pun dia jadi tenang. Jadi ini yang penting ni dalam perjalanan ni, kita nak fikir baik-baik, cakap baik-baik, doa baik-baik, rasa tenang, rasa puas hati, rasa sentiasa bersyukur kepada Allah, rasa sentiasa redha kepada Allah, rasa sabar dengan segala ujian. Ini dulu mindset kita tu dulu kita nak kena perbaiki. Makanan mungkin tak sedap, tidur mungkin tak nyenyak kat sini, perjalanan yang penat kan, tempat duduk sempit kat dalam kapal terbang, banyak lagi dia, cuaca yang panas macam saya katakan banyak kali dalam kursus hari tu. Cuaca sekarang panas di Madinah, di Mekah pun panas juga. Jadi kadang-kadang ada orang tak tahan dengan panasnya cuaca, dengan ramai orang. Jadi yang ini kita sediakan kita punya mindset dulu, kita sediakan kita punya kekuatan dalaman dengan banyakkan beristighfarah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, sedikit nasihat saya kepada diri saya dan kepada tuan-tuan, kita memperbanyakkan istighfar. Memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam surah Nuh, kan, dalam surah Nuh ada satu ayat tu yang Nabi Nuh katakan kepada kaum dia, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh berkata kepada kaum dia, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon keampunan kepadanya, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha mengampuni dosa-dosa hamba. Apabila Allah mengampuni, kamu minta ampun kepada Allah, Allah ampunkan dosa-dosa kamu. Kemudian Allah kurniakan jalan keluar bagi kamu. Yursilis sama alaikum midrara, Allah turunkan hujan dari langit. Maksudnya kat sini Allah luaskan rezeki kita. Allah turunkan hujan dari langit. Allah suburkan tanah-tanah sehingga kamu mampu makan dengan buah-buahan, tanam-tanaman, ternakan kamu semakin subur, semakin elok. Jadi Allah jadikan sungai-sungai mengalir kepada kamu dengan istighfar. Jadi kata Hasan al-Basri, tidak ada orang datang kepada aku meminta petua kecuali aku akan bagi petua kepada mereka, banyakkan istighfar. Dalam setiap permasalahan kita istighfar. Bukan sahaja kita apabila berdosa, sebelum berdosa lagi kita dah sentiasa istighfar. Jadikan amalan, jadikan pembasah lidah kita itu sebagai istighfar. Sambil tunggu lift, nanti dalam perjalanan nanti banyak waktu-waktu yang memerlukan kita menunggu, menanti, tunggu bas, tunggu lift, tunggu dapat masuk masjid.
tunggu itu, tunggu ini, tunggu ini. Dan waktu-waktu yang ternanti-nanti ini kita penuhi dengan istighfar, penuhi dengan zikrullah. Daripada awal lagi kita dah mula astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Jadikan ia sebagai penarik rezeki kita, pembuka jalan dalam setiap kesusahan kita. Jadikan istighfar itu sebagai penenang hati kita. Jadikan zikrullah, istighfar itu sebagai penenang jiwa kita ya, dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Dan kita mohon kepada Allah SWT agar dipermudahkan segala urusan kita. Itu sedikit sebanyak. Dan jangan lupa buat solat sunat taubat. Solat sunat taubat, solat sunat tasbih, solat sunat tasbih, solat sunat taubat, solat sunat istighfar. Itu sedikit lah kita punya pengisian ataupun nasihat daripada saya, kepada antum semua dan kepada diri saya secara khusus juga tentang semoga di antara tip ataupun kata orang tu cara-cara agar perjalanan kita ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya daripada dulu lagi kalau bawa ziarah, itulah tips yang tuan tak ada lain. Dan alhamdulillah itulah tips yang paling berjaya yang kita ambil daripada panduan Al-Quran dan Sunnah. Baik, tuan-tuan ada soalan, ada apa-apa pertanyaan, sila tanya. Kita akan memasuki sedikit tentang tentatif. Inilah yang pentingnya, taklimat tentang perjalanan kita. Kita takut ada yang tersilap tengok jadual dan sebagainya, jadi kita terangkan betul-betul pada hari ini. Penerbangan kita, kalau tuan-tuan tengok pada kita punya tentatif, saya ada share screen, boleh nampak ke? Boleh nampak? Ataupun kalau tuan-tuan tak nampak, dekat dalam grup, saya ada baru letakkan tentatif yang terbaru. Boleh ke ada sesiapa dengar ke? Saya bercakap? Nampak Ustaz tadi. Boleh nampak Sorry. Okey, alhamdulillah. Jelas Ustaz. Okey, alhamdulillah. Terima kasih tuan. Kita punya penerbangan ni pada 28 Julai. 28 Julai hari apa? Hari Selasa kan? Hari Selasa insya-Allah. Daripada Kuala Lumpur, KLIA International Airport. KLIA 1, bukan KLIA 2 KLIA 1 International Airport lah. Tuan-tuan jangan pergi KLIA 2 pula. Okey. Jadi pergi KLIA 1 pada 28 Julai. Kita naik SB 835. Maksudnya Saudi Airlines lah ni. Kalau tuan-tuan tak nampak apa yang saya share ni, boleh zoom. Boleh zoom dekat screen masing-masing. Penerbangan kita naik SB Saudi Airlines SB 835 daripada Kuala Lumpur direct terus ke Jeddah, mengambil masa lebih kurang 8 hingga 9 jam. 8 hingga 9 jam. Dan kena berada, kita bertolak pada pukul 5.35 petang. 5.35 petang pada hari 28 Julai. Jadi tuan-tuan kena ada 4 jam sebelum pukul 5.35 petang, iaitu pada pukul 1.35 petang lah, PM, tengah hari. 1.35 tengah hari tu dah kena lapor diri di KLIA. Jangan lewat daripada pukul 1.35. Kalau lewat, ini bahaya. Bahaya. Kita takut tak nak ada apa-apa jadi permasalahan last minute ni. Kalau boleh tuan-tuan datang awal sikit pun tak apa. Sampai awal, nanti dah sampai di KLIA tu, nanti kita punya staff akan beritahu lah. Staff Amani, pegawai urus dia kita akan beritahu kena berada di mana. Kaunter akan buka di mana. Tapi pergilah ke balai pelepasan. Katakanlah mungkin terlewat sikit, dia kata kaunter belum buka lagi. Jadi tuan-tuan perempuan semua boleh solat dulu. Jadi boleh solat dulu, pergi solat dulu. Kita berkumpul di satu tempat, pergi solat dulu. Solatlah zuhur dan asar secara jamak qasar. Secara jamak qasar 2 rakaat. Ada masa terluang, utamakan solat. Jangan kita tak apalah nantilah solat nanti. Sebab dalam perjalanan kita tak tahu. Mungkin nanti selepas itu tak ada waktu dah. Sibuk. Jadi ada waktu terluang
Jadikan solat itu sebagai rehat kita, sebagai waktu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengadu ke Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, 1.35 lapor diri di KLIT. Dan kita dijangka sampai bertolak pukul 5.35 petang dan sampai di Jeddah pukul 9 suku, 9.15 malam. Pukul 9.15 malam. Kalau sampai pukul 9.15 malam, jadi kita sampai di Jeddah nanti, kita anggarkan sejam lah. Kita akan ambil bagasi. Tempoh untuk custom check dan ambil bagasi itu lebih kurang sejam. 9.15 malam, 10.15 malam, kita naik bas daripada airport Jeddah menuju ke Taif. Taif pula mengambil masa berapa? Lebih kurang ambil masa 3 jam. 3 jam. Jadi 10, 11, 12, 1. Lebih kurang pukul 1 ataupun pukul 2 pagi kita sampai di Taif. Di penginapan kita di Taif. Jadi nak kata perjalanan ini panjang, memang betul panjang. Dekat airport tadi kita dah tunggu 4 jam. Kemudian naik kapal terbang 9 jam. Kemudian naik bas 3 jam. Ataupun 3 jam setengah. Sampai di Taif pukul 1 pagi. Barulah kita boleh masuk check-in hotel di Taif, kita rehat di Taif. Boleh tuan-tuan Dan waktu subuh awal, pukul 4 suku kot. Macam tu dah masuk subuh. Jadi kita kena agak ni lah sikit. Kita di Taif nanti tu, tuan-tuan keluarkan barang yang perlu saja. Tak perlu bawa semua barang. Jadi kalau boleh ada satu beg tu yang memang kita dah khususkan untuk turunkan di Taif. Tak payah turunkan semua beg supaya memudahkan urusan perjalanan kita nanti. Boleh tuan-tuan Di Taif kita tak perlu keluarkan semua beg. Kita keluarkan beg yang perlu saja. Satu beg tu tuan-tuan boleh isi yang kecil tu lah. Isi satu persalinan ataupun isi ihram bagi lelaki, isi lah toiletries dan ubat-ubatan. Beg yang besar tu kita tak perlu turunkan di Taif. Kalau nak turunkan boleh ke tak? Boleh je. Sebab bas tu akan parking depan hotel kita, tak ada masalah. Terpulanglah. Saya cuma nak memudahkan urusan tuan-tuan dan perempuan. Di Taif nanti kita duduk di Hotel Rajan. Hotel Rajan ni hotel 3 star. Jadi dia tak adalah mewah sangat, tak adalah buruk sangat. Kalau Hotel Rajan ni comel je. Tak adalah buruk sangat, tak adalah comel sangat. Tapi dia selesa untuk kita berehat. Lepas subuh, tuan-tuan boleh rehat lagi. Kemudian ada makan pagi disediakan. Makan malam pun ada disediakan nanti insyaAllah di Taif. Kalau tuan-tuan nak makan nanti di hotel nanti ada disediakan makan malam. Pack food lah. Pagi pun ada makan insyaAllah. Kemudian kita rehat, sambung rehat. Kemudian kita akan laksanakan sunat-sunat ihram pagi tu. Kemudian pukul 11 mungkin ataupun pukul 10 pagi kita akan check out. Tengok keadaan nanti. Kalau saya tengok tuan-tuan larat, kita check out awal. Kalau tak larat, kita lewat lagi sikit lah. Pukul 12 ke, pukul ni ke. Tengok nanti insyaAllah keadaannya di Taif. Tapi begitu lebih kurang dia punya pergerakan kita daripada Kuala Lumpur ke Taif. Boleh jelas tak kat situ? So far. Ada soalan tak kat situ? Okey. Baik, kalau tak ada soalan, saya terus lagi. Kita akan bertolak balik pada 8 Ogos 2026 daripada Madinah ke Kuala Lumpur. Direct flight juga, naik SB 834. Yang ini kita akan bertolak balik pukul 2 pagi dan sampai keesokan harinya 9 Ogos pukul 3 ataupun pukul 3.55 petang. Pukul 4 lah. Jadi kalau ada ahli keluarga yang datang ambil, boleh bersedia pada 9 Ogos lah. 9 Ogos. 8 Ogos ni. 8 Ogos, sorry. 8 Ogos. 8 Ogos pukul 5 petang. Betul lah. Dia biasanya ambil masa sejam juga untuk kita tunggu bagasi, custom apa semua. Jadi pukul 5 petang pada 8 Ogos. Kita akan minta ahli keluarga kita jemput di Kuala Lumpur Airport lah. Airport. Baik, kita pergi kepada penginapan kita. Penginapan kita di Mekah nanti adalah Safwah Tower. Tower 3. Ataupun setara. Biasanya yang ni memang fix lah. Amani biasanya hotelnya di Safwah Tower 3. InsyaAllah. Jarang-jarang lah kita ada perubahan.
So far memang kita dengan sofa haji pun hari tu kita dengan sofa ada 3 tahun. Baik, dia di Mekah kita ada breakfast, international breakfast. International punya menu. Jadi di Mekah kita ada makan pagi sahaja. Makan tengah hari, malam tak ada. Jadi tuan-tuan kena cari sendirilah makan pagi dan malam. Yang apa tu, cumanya dinasihatkanlah ataupun dicadangkan makan pagi tu dilewatkan sikit. Jadi dia boleh makan banyak-banyak. Kadang-kadang kita tapau pun boleh, tak ada masalah. Tapau roti, tapau telur. Okay. Ini untuk jimat sikit lah bagi siapa yang nak jimat. Jadi tengah hari tu kita dah tak perlu makan. Kita makan petang saja. Lepas asar tu kita makan. Makan kali lah makan. Jadi 2 kali makan sehari pun dah cukup dah kat sana. Banyak masa dekat masjid. Jadi maghrib, isyak tu kita hadir di masjid. Terus. Malam kita makanlah roti, biskut. Pergi bendaut, pergi apa, beli teh apa semua. Cecah-cecah, makan, tidur dah. Sebab kalau makan banyak, nanti susah nak bangun pagi pula. Subuh dia awal. Boleh Itu kalau siapa yang ni lah. Sebab makanan kat sana macam saya ceritakan mahal. Sekali makan tu kalau dekat luar tu mungkin satu kepala 40 rial. 40 rial. Ataupun 50 rial. Macam tu lah. Lebih kurang. Kalau kita makan yang sedap-sedap sikit lah. Macam Arab ke, makan kisah haji ke, memang itulah harga dia. 40 rial seorang. Sekali makan. Baik, di Madinah kita duduk di Sanabil, hotel 3 bintang. Dia tak jauh sangat, memang line ketiga daripada belakang masjid. Orang perempuan senang je. Dia terus jalan straight gate 338 masuk pintu wanita. Dia dekat lah. Orang lelaki kena ke tengah sikit lah pintu gate 333 tu. Tapi Sanabil ni so far tak ada isu bab jarak. Jarak tak ada isu. Makan pun tak ada isu sangat. Sebab makan dia bukanlah kita kata tak ada isu. Makan dia tu tak adalah sedap macam kita masak kat rumah. Tapi boleh makan lah. Cuma sarapan pagi dia tu kadang-kadang sedap, kadang-kadang tak sedap. Sarapan pagi dia ni, jadi sebab tu kita katakan kadang-kadang sarapan pagi apa, mi, bihun dengan hot dog. Jadi kadang-kadang kita tak kena sangat hot dog ni. Contoh macam tu. Sarapan pagi dia kadang nasi lemak yang tak berapa nak berlemak. Tapi makan tengah hari, makan malam dia okey. Pagi saja. Jadi pagi tu kalau tak sedap, kita sarankan jemaah bawa lah sambal apa, serunding ke, apa sambal kayu amin ke, nak bagi ada selera lah. Dekat Sanabil ni jarak tak ada isu. Isunya makan mungkin tak berapa nak sedap. Jadi makanan ni kat sana. Kemudian yang kedua isunya mungkin bilik tu kecil sikit. Sebab hotel 3 bintang, bukan hotel 5 bintang seperti di Mekah tahu. Jadi di Madinah ni nanti tuan-tuan dah boleh, saya nak bagi gambaran supaya kita bersedia dan kita faham. Sanabil hotel 3 bintang tak besar sangat. Cuma katakanlah bilik tu terlalu kecil. Sepatutnya bilik tu untuk 3 orang. Dia sumbat jadi 4 atau 5 orang. Yang tu tuan-tuan lapor kat kita lah. Kita pun boleh fight. Kita pun boleh dapatkan bilik baru. Cuma mungkin malam tak dapat, esok kita tukar ke. Dia ada isu kat situ, kat Madinah ni. Na'udzubillah lah. Kita doakan semoga tak ada masalah. Tapi kadang-kadang ada masalah dekat situ. Dia sumbat ke bilik. Bukan kita tak check, kita check selalunya. InsyaAllah mana-mana yang ada masalah, staf ground kita akan bertanggungjawab. InsyaAllah. Baik tuan-tuan. Jadi dekat sini ada, saya highlightkan sikit dekat Madinah, dekat Mekah tadi, makannya pagi saja. International breakfast. Kemudian di Madinah makan 3 kali. Hotel ni tak ada isu sangat bab jarak, tetapi dia ada isu sikit bab apa? Bab bilik tu mungkin kadang-kadang kecil sikit. Tapi kalau kecil sangat sampai rapat, memang tak ada space langsung, report kat kita, kita akan minta tukar. Ataupun memang kita akan tukar tanah sebelum kita sampai, kita dah check dulu. Okey, dan makanannya tu dia nak kata sedap sangat tidak, tapi kadang-kadang ada orang boleh makan, ada orang tak boleh makan. Dia ada rasa Indonesian food sikit, macam tu banyak, ada motel sikit. Baik, itu sikit sebanyak lah saya ceritakan tentang penginapan kita. Itu cara perjalanan ni kita dah maklumkan tadi, kena lapor diri di KLIA pada pukul 1.35 petang ataupun tengah hari. Nanti dah berkumpul, tuan-tuan kan
Ada yang belum serahkan pasport, kena serahkan pasport pada petugas kita di airport nanti. Nanti di sana kita akan bagi ID tag, pasport dan boarding pass lah. Kita akan bagi boarding pass. Kalau jangan tanya lah sekarang, Ustaz, mana tiket, mana tiket. Tiket semua dah isukan. Cuma boarding pass tu nanti kita akan bagi masa di KLIA. Semua dah dapat visa kan? Kalau dah dapat visa, dah boleh sign in ataupun log in ke kita punya Nusuk application lah. Selebihnya nanti saya akan tolong. Log in dulu dan cuba booking untuk Raudah. Raudah ni seperti yang kita maklumkan, setiap orang kita dah ada satu slot. Yang itu daripada kita sendiri, daripada pihak Amani sendiri. Dia akan sediakan setiap orang ada satu kali slot untuk masuk Raudah. Raudah. Kemudian kalau tuan-tuan nak masuk lebih dari sekali, yang tu tuan-tuan kena masuk melalui aplikasi Nusuk. Kena mohon sendiri, individu. Sekali lagi saya nyatakan, setiap orang kita dah sediakan satu kali peluang ataupun permit untuk masuk ke dalam Raudah, ziarah Raudah. Baik lelaki, baik perempuan. Nanti perempuan akan ada ustazah bawa, yang lelaki saya sendiri akan bawa insyaAllah. Kita masuk by group lah. Kita panggil by group. Tetapi kalau nak masuk lebih daripada sekali, kena booking sendiri. Dan kita ada peluang. Sehari kita boleh masuk 4 kali at least. Ada caranya. Yang ni nanti kita sembang-sembang dekat depan-depan lah. Dekat Mekah nanti insyaAllah. Tak susah pun. Ataupun tuan boleh dah cek dekat TikTok. Ada dah ramai yang ajar sekarang. Cara nak masuk ke Raudah. Dia panggil instant track. Instant track. Baik, kita berlepas ke Jeddah pukul 5.35 petang sampai di Jeddah pukul 9 suku malam. Kemudian datang ke immigration, bintang bagasi, pemeriksaan custom, menaiki bas ke Hotel Paim. Ini kita katakan perjalanan ini akan mengambil masa, mengambil tenaga kita. Jadi kita kena bersedia. Kena bersedia dari fizikal dan mental. Mental tu yang lebih utama. Baik, seterusnya di Taif nanti kita akan daftar keluar daripada Hotel Taif mungkin pukul 10 ataupun pukul 11 pagi. Saya akan lewatkan sikit lah sebab kita sampai pukul 1 pagi lewat. Kita akan keluar lewat sikit supaya bagi jemaah betul-betul rehat lah pagi tu. Dan kita buat sunat-sunat ihram di dalam hotel kita di Taif. Potong kuku, cukur misai, trim janggut ke, trim misai ke, nak buat apa lagi, bulu ari-ari buang apa semua kita buat di mana? Di Taif. Cuma pakai ihram belum lagi. Kita akan pakai ihram di Qarnul Manazil. Kita akan pakai ihram di Qarnul Manazil. Pagi tu kita dah buat sunat-sunat ihram, kita keluar daripada hotel, check out. Kita ada jaulah ataupun kita panggil ziarah di kota Taif. Kita akan pergi Kilang Rose, Masjid Ibn Abbas, kita pergi ke mana lagi? Cable car, kita pergi makan nasi kambing dan macam-macam lagi lah. Kita akan pergi jalan-jalan di kawasan yang bersiarah bumi Taif. Kemudian barulah petang tu kita bergerak ke Miqat, menaiki bas ke Mekah. Kat sini kita akan berhenti di Miqat Qarnul Manazil. Kita akan salin kain ihram, kita akan buat solat sunat ihram ataupun kita akan buat solat asar lah di sana. Asar dan juga Zuhur, biasanya kita buat jamak takhir. Kemudian barulah kita bergegas ke Mekah. Kita jangka nak sampai Mekah tu dalam pukul 8 malam. Kita tak nak sampai awal sangat. Sebab awal sangat nanti bilik takut tak ready lagi. Biasa main bilik di Mekah ni dia ready lepas maghrib atau lepas asar. Memang kat sana macam tu dia punya gaya ni. Jadi kita sampai dalam pukul 8 je tu okey lah. Pukul 8 kita selesaikan solat maghrib, solat isyak. Kemudian dah selesai maghrib isyak, kita bagi rehat 2 jam biasanya kepada jemaah. Jadi pukul 10 kita akan kumpul balik di lobi hotel dan kita nak sempurnakan kita punya tawaf dan sa'i. Kita jangka habis pukul 1 pagi. Pukul 10 malam kita start tawaf, sa'i. Biasanya mengambil masa 3 jam, 10, 11, 12, 1 kali. Dan keesokan harinya, barulah kita rehat. Hari Khamis kita
acara bebas. Hari Jumaat kita ada bebas lagi sebab hari kita kita hari Jumaat. Tapi biasanya lah hari bebas-bebas ni lah yang akan kita ada problem sama. Mungkin ada yang mendaki Gua Hira ke, pergi Jabal Sur ke. Ini kita akan cari waktu bebasnya hari Khamis dan hari Jumaat. Kemudian hari Sabtu kita ada ziarah luar manasik umrah lagi sekali. Kemudian hari Ahad kita ada 2 Ogos kita ada ziarah Hudaibiyah dan umrah ke Turki. Kemudian seterusnya kita akan berangkat ke Madinah pada hari Isnin 3 Ogos. Dan ini nanti kita akan di Madinah kita ada banyak ziarah dan program pengisian kita. Kita berlepas pulang pada hari Sabtu 8 Ogos pada jam 2 pagi. Baik, ini rintasan kita punya tentatif. Saya harap sampai kepada para jemaah semua. Ada apa-apa soalan tak? Okey, kita buka ruang untuk bertanya. Dan maaf kalau bising rumah saya ni ramai. Okey Ustaz, tengok dekat dalam chat Ustaz. Dalam chat Sejuk ke Taif Ustaz? Okey, baik. Di Taif tak sejuk. Di Taif macam Malaysia sajalah. Sebab dekat Makkah, dekat Madinah, suhu 40 lebih. So di Taif suhunya macam Malaysia, 30 lebih, 20 lebih. Tak sejuk lah. Jadi extra jacket ni nak bawa ke tidak, kita bawa selai je lah. Itu pun kita guna masa di airport, di atas kapal terbang. Biasanya di Taif pun kita tak pakai. Sebab sekarang musim panas. Ada yang belum dapat visa lagi. InsyaAllah visa mungkin dalam sehari 2 ni. Sebelum berlepas. Dia kena dapat juga sebelum berlepas. Tapi memang visa dia ada kadang-kadang tu. Ada kes yang paling teruk dapat visa tu masa dekat airport. Tapi tu teruk sangat lah. Biasanya sehari sebelum ataupun 2 hari sebelum. Sekarang ni dia dapat by face. By face. Dia dapat sikit-sikit. Ada yang dapat. Mungkin ada yang belum dapat lagi. Dan ini kena follow up juga dengan kita punya PIC lah. Siapa PIC Hajah Hafsah? Boleh saya tahu. Khairul ke? Apa lagi? Ustaz Khairul lah. Ustaz Khairul. Kena tanya dekat Ustaz Khairul juga tu. Kena follow up selalu Ustaz Khairul. Dah dapat ke belum? Dapat. Kalau tak dapat lagi, yang berkenaan nusuk tu tak ada masalah. Kalau yang belum dapat visa, jadi dia belum boleh lagi login ataupun sign in lah dalam aplikasi nusuk. Nanti dah dapat baru boleh. Tapi kita guna visa umrah. Yang macam saya katakan tadi, insya-Allah kalau yang guna visa umrah, dia akan bagi sekali peluang untuk masuk Raudah. Permit untuk masuk Raudah. Nanti insya-Allah dalam sehari 2 lagi ni biasanya kita akan pastikan semua dapatlah visa. So far tak ada masalah berkenaan dengan visa. Sebelum bergerak nanti kita akan dapat semua insya-Allah. Kalau nak bawa stroller untuk tawaf, pada pendapat Ustaz sesuai tak anak lelaki berusia 4 tahun? Baik, untuk bawa stroller tak dibenarkan untuk tawaf di mataf. Mataf tu maksudnya piring Kaabah lah di dataran Kaabah. Stroller tidak dibenarkan dibawa ke situ. Wheelchair ke stroller ke tak boleh. Jadi kalau nak bawa stroller, kena tawaf di tingkat 1, di tingkat atas. Jadi isunya ataupun situasinya untuk umrah pertama nanti, saya akan bimbing orang yang berjalan kaki, grup yang berjalan kaki di dataran. Jadi kemungkinan haji tadi mungkin Haji Faiz kan. Mungkin terpisahlah daripada grup kita. Kalau ada pengalaman tak ada masalah. Tapi kalau tak ada pengalaman, jadi saya sarankan ikut dulu grup kita. Bawa anak tu berjalan, kelek dia. Ataupun bawa dia berjalan 4 tahun ni, anak saya itu, 4 tahun tak boleh, memang kena kelek. Kena kelek ataupun kena gendong lah. Gendong.
Kalau dia mampu berjalan sekejap, bagi dia jalan sekejap. Itu caranya. Ataupun okey. Kalau mampu buat macam tu lah. Bawa dia sekali dengan grup. Gila-gila toilet dengan suami isteri pasangan kita ke. Kemudian masa sa'i, saya sarankan ambil wheelchair. Wheelchair ni macam yang saya katakan nanti tu 75 rial. Nanti pangku dia naik wheelchair. Saya akan bawa naik tempat dia, tempat sa'i tu nanti. Tempat sa'i tu nanti kita boleh dapatkan wheelchair berbayar dekat situ. Dengan penolak ni sekali. Dia ada tokang tolak dia. Kemudian kita bayar dia 75 rial. Dan nanti dia akan tolak kita sampai habis sa'i. Jadi anak tu kita boleh pangku. Kalau tawaf ni, dia tak penat sangat. Anak tu masih boleh jalan sikit, apa semua kita boleh telik sikit, boleh tendung. Ambil masa lebih kurang 40-50 minit lah kan, tawaf. Tapi sa'i, dia jauh. 3 kilometer lebih. Jadi kemungkinan kita pun tak larang nak telik dia. So, saya sarankan pakai wheelchair. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau boleh umrah yang pertama tu, ni cara yang kedua. Mungkin isteri jaga dulu anak di bilik. Jadi suami ataupun yang lain-lain semua boleh ikut grup selesaikan umrah. Nanti dah selesai, barulah kita selesaikan umrah isteri ataupun orang yang penjaga kepada anak tadi. Itu cara yang kedua. So boleh pilih mana yang lebih sesuai. So saya nak tanya kepada Haji Faik tadi, mana yang lebih sesuai? Nak bawa anak ke bawah ke, ataupun nak gile-gile? Maksudnya selesaikan dulu, maknya selesaikan dulu ke, kemudian baru ayahnya selesaikan. Itu pun boleh. Ataupun kalau nak lagi, ada cara ketiga pula, kalau tak larat betul nak kelik anaknya, maka kita panggil je orang tukang tolak daripada awal sampai habis. Tapi tu guna duit. Ataupun pakai bagi ke. Tapi yang tu saya tak sarankan sangat sebab dia bayar dia agak mahal juga, 300 400. Orang yang tolak tu ambil kita di hotel dan pulangkan kita di hotel. Naik. Okey. Baik. Itu cara nanti umrah kedua, ketiga boleh guna stroller, pusing di tingkat 1. Guna stroller. Itu pun kalau larat lah. Sebab di tingkat 1 tu, satu pusingan dia tu 1.2 kilo. Maksudnya 8 pusingan 8 kilo. 7 pusingan lebih kurang 8 kilo. Tawaf saja 8 kilo. Kalau larat, okey. Tapi kalau tak larat, gunakanlah cara-cara, ada 3 cara saya sebut tadi. 3 cara saya sebut tadi, guna wheelchair, jalan kaki dulu, lepas tu guna wheelchair, ataupun gile-gile jaga anak ni. Kemudian yang ketiga, kita naik bagi ataupun naik khidmat wheelchair daripada hotel ke hotel. Okey, berapa beza Malaysia masa? 5 jam. Haji Muzammil, 5 jam bezanya dengan waktu di Mekah. Contohnya sekarang waktu pukul 10 malam ni, kat sana 5 jam, tolak 5 jam lah. Tolak 5 jam. 5, 7, 8, 9, 10. Sana pukul 5 petang. Ustaz boleh beri sikit panduan solat dalam flight nanti. Baik, solat dalam flight nanti, kita akan, saya tengok sikit. Kita dah solat zuhur asar di airport. Kemudian maghrib isyak kita solat di airport. Di atas flight. Lebih mudah kita solat di atas flight. Sebab apa? Sebab bila sampai di Taif, sampai di Jeddah, nanti kita akan sibuk dengan urusan imigrasinya, ambil bagnya, naik busnya. Naik bus tak berhenti terus di Taif. Sampai di Taif pukul 1-2 pagi. Dan nak dekat subuh lah. Jadi kalau kita buat jamak takhir, jadi kita kemungkinan terlepas waktu solat. Jadi kita solat di mana? Solat di atas flight. Solat jamak qasar. Maghrib 3, isyak 2. Jadi kita solat kat mana? Dekat SV ni ataupun kapal terbang Saudi Airlines, dia ada kawasan musolla. Kecil je lah bilik, kecil ruang untuk solat dekat dalam flight tu. Jadi kita boleh gunakan ruang tu. Ruang tu kecil.
Jadi kemungkinan tak muat untuk semua. Jadi biar waktu masuk je maghrib biasanya ramai solat. Kita biarkan dia orang solat dulu. Waktu tidur kan baru kita pergi solat. Kita boleh buat jamak takdim ataupun jamak takhir. So kita ada banyak masa tu, 9 jam tu waktu untuk kita pilih tunggu tempat tu kosong untuk kita solat. Boleh. Ataupun kalau tak larat juga nak ke belakang, boleh solat secara duduk. Solat dekat tempat duduk kita, menghadap ke kiblat, diri sekejap, Allahu Akbar, kemudian duduk. Kemudian kita baca macam biasa. Kemudian waktu rukuk kita tundukkan sikit. Kemudian kita naikkan kepala sami Allahu liman hamidah. Waktu sujud kita tundukkan lagi. Lebih ke bawah, lebih rendah dibanding kita punya rukuk. Kemudian kita pun bangkit balik surah, duduk antara dua sujud, sambil kelik, kemudian kita sujud sama sampai habis. Nanti saya akan ajarkan semula di airport nanti insya-Allah. Tapi kita nak terangkan, kita nak tekankan kat sini, bagus soalan ni. Kita solat maghrib dan isyak tu di mana? Di atas flight. Kita jangan tunggu sampai di airport Jeddah nanti baru nak solat, takut tak ada masa. Dan kita tak tahu kita sampai di Taif nanti pukul berapa. Kemungkinan kita dah lajak pukul 4 pagi dah terlepas waktu subuh. Dah sampai waktu subuh, dah terlepas dan solat maghrib. Jadi kita solat kat mana? Solat kat atas flight. Kalau dukung boleh ke Ustaz sebab anak belum simak lagi? Boleh, tak ada masalah. Kita boleh dukung anak. Anak ni yang tak boleh tu, kalau dia berak, dia terkencing, dia ada najis yang zahir lah, nampak, yang bau, ada rasa. Yang tu yang tak boleh. Contoh baby. Baby, kita sebelum nak bawa anak dukung tu, kita kena pastikan dia bersih. Kita salin pamper dia. Jangan bagi dia makan banyak-banyak sangat sebelum tawaf. Bagi dia rehat, kencing apa semua tu, makan sikit-sikit saja. Kemudian ketika tawaf, kita tengok dia bersih. Apabila kita ada bau, ada rasa panas tiba, kita kena berhenti sekejap, ganti, kemudian sambung balik tawaf. Sebab dia najis. Tapi belum sunat ni tak ada najis, tak ada masalah. Sunat ni tak ada masalah. Kita boleh dukung dia, kita boleh pelik dia. Asalkan dia tak terkencing, tak ada terberak ni. Boleh jelas Jadi, baik. Masuk Raudah ada had masa tak Ustaz? Contohnya selepas 3 dan 6 hari baru dapat masuk lagi. Ataupun yang ekstra masuk bila pun boleh. Baik. Untuk masuk Raudah, kalau sebelum ni pernah masuk Raudah, memang yang individu punya kuota tu, dia bagi 365 hari sekali sahaja. Setahun sekali lah. Tetapi kita guna visa umrah. Visa umrah ni memang setiap orang datang, dia akan bagi sekali juga masuk. Yang daripada syarikat. Tetapi kalau nak masuk lagi, guna visa individu, guna kota individu tu boleh. Tetapi dia ada cara dia lah. Setiap 20 minit dia kena berada dekat sana, kena check ada tak kosong-kosong. Guna instant track. Kalau dah pernah masuk tahun ni, maka kena guna instant track. Nanti saya akan ajar lebih detail lagi lah macam mana cara nak apply permit masuk Raudah. Waktu solat nanti ada di skrin kapal terbang. Ada, dia betul. Waktu solat akan dipampangkan, diseterakan di skrin solat kita. Biasanya waktu maghrib tu akan jadi panjang lah sebab kita kembali ke masa yang lepas. Biasanya maghrib sejam, mungkin maghrib jadi masa 2 jam lebih, 3 jam. 2 jam mungkin 3 jam gitu. Sebab kita kembali ke masa belakang gitu kan. Jadi dia waktu maghrib ni panjang. Okey, baik. Sama-sama terima kasih atas soalan-soalan yang baik. Nanti sampai Taif kita kena arrange siapkan untuk persiapan ihram. So that kita tak perlu ambil bagasi besar. Ya, betul. Sebab tu saya katakan kalau boleh daripada sini lagi kita arrangekan ada satu bag untuk kita letakkan kain ihram, toiletries dan satu persalinan. Barang-barang yang penting ubat-ubatan tentunya. Jadi di Taif nanti tak perlu kita turunkan banyak beg. Kita turunkan beg yang kecil saja dia. Untuk memudahkan pergerakan kita. Kalau nak bawa stroller untuk sa'i saja, ada tempat tak? Tak ada tuan haji. Kalau stroller kita tinggalkan, halal, dia kata. Ini wakaf. Jadi semua orang ambil.
Jadi stroller kita tak sarankan untuk tinggalkan. Tinggalkan dekat mana-mana di mana di Masjidil Haram. Tak boleh. Tak ada tempat penyimpanan lah kat dalam. Sebab tu kita katakan tadi caranya sama ada kita bawa dia dukung dia dulu, ataupun kalau memang kita nak naik stroller tu daripada awal lagi. Tawaf pun stroller, sa'i pun stroller. Kita jangan tinggalkan stroller tu dekat tengah-tengah, dekat mana-mana dekat dalam kawasan masjid. Hilang nanti. Akan hilang. Percaya. Slipper dan ubatan-ubatan tertulis. Alright, okay, ya betul. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Roller portable boleh lipat letak dalam beg. Boleh ke saya bawa time tawaf? Roller portable boleh lipat letak dalam beg. Dia beg besar-besar memang tak boleh dia bawa. Kan? Sebelum nak masuk masjid tu, kita nak bawa masuk beg tu, dia akan check, dia akan tanya. Lagi-lagi kalau kita nak pergi ke Mataf. Ke Mataf tu dataran Tawaf tu, dataran Kaabah tu, itu lagi ketat lah dia nak check. Dia tak nak bagi ada barang-barang besar kita bawa, tak boleh. Cuma nak cuba nanti boleh lah. Cuma yang saya tahu, yang saya maklum, tak boleh. Tapi kadang-kadang dia lepaskan juga kan. Kadang-kadang ada rezeki orang ni, dia tengok kesian dia bagi yang lepas. Tapi yang betulnya memang tak boleh. Tak boleh. Jadi saya sarankan masa tawaf tu, boleh cubalah ni, boleh cuba. Bukan saya kata tak boleh terus. Nanti try juga. Mungkin umrah kali kedua ke, kali ketiga ke, cuba. Tapi once dia kata tak boleh, dah kita kena patah balik. Ataupun kita kena naik kat atas lah, tingkat atas. Patah balik, kena letak balik kat dalam hotel. Itu yang jadi leceh. Bagi open to all, perlu book online ataupun di website atau kos itu. Baik, bagi boleh. Dia ada counter dia, ataupun dia ada counter yang bila kita pergi counter tu kita beli sendiri boleh, ataupun kita boleh beli melalui aplikasi dia. Dia punya aplikasi pun boleh, ataupun dia punya inilah laman web dia. Harga dia sekarang 100 untuk tawaf, 100 untuk sa'i. Per kepala, per head. Satu kereta tu boleh muat 12-14 orang, tak kisah. Kita campur, kita tak kisah, kita seorang pun boleh pergi. Nanti kita campur je lah dengan dia cukup je 12 orang, dia jalan. Tak kisah grup kita ke, bukan grup kita ke, tak ada masalah. So dia, kita bayar 100 untuk tawaf, 100 untuk sa'i. Per kepala. Per kepala. Boleh jelas, Nanti kalau nak naik bagi ni, biasanya kita akan naik untuk umrah kedua ke, umrah ketiga, ataupun buat tawaf wada'. Boleh. Dan sebenarnya saya nak jelaskan kat sini, ibadah tawaf sa'i yang terbaik adalah berjalan kaki. Jumhur ulama mengatakan bahawa kita jalan kaki. Tetapi kita boleh naik, dalam mazhab Syafi'i boleh juga naik kenderaan. Tetapi lebih baik bersebab. Nabi dulu dia tawaf sa'i naik unta. Tapi masa Nabi buat umrah, Nabi jalan kaki. Tapi ada sebab Nabi naik unta maksud supaya orang lain nampak perbuatan Nabi. Sebab itu adalah haji yang terakhir Nabi buat, pertama dan terakhir. Jadi Nabi kata, "Khudhu anni manasikakum, ambillah daripada aku pelaksanaan ibadah haji ini. Mungkin aku tak akan berjumpa lagi dengan kamu pada tahun depan." Jadi kita mungkin ada sebab. Sebabnya mungkin kita sakit, mungkin kita bawa orang uzur, orang tua, mungkin kita bawa anak-anak, mungkin kita teman isteri kita. Itu boleh jadi sebab. Tapi yang afdalnya, yang terbaik, yang afdalnya ijma' para mazahib kata jalan kaki.
Dia seperti kita solat. Solat ni yang utama, yang pertama kita kena berdiri. Kalau kita sakit baru kita boleh duduk. Macam tu juga tawaf dan sa'i. Ustaz, contoh kalau duit real kita dah habis masa dekat sana, masih boleh tukar atau tak? Boleh tukar kat sana. Ataupun boleh kita keluarkan, lebih baik kita keluarkan guna kad ATM. Itu lebih bagus yang ada visa tu kan. Sebab apa? Sebab money changer kat sana ambil untung lebih banyak. Nanti kita rugi. So lebih baik kita aktifkan pengeluaran antarabangsa dekat kat bank kita tu. Nanti keluarkan kat sana lagi. Tukar sikit lah kat sini kan. Tukar sikit kat sini 1,000 ke 2,000 ke. Kalau dah habis, cocok saja dekat bank kat sana. Lebih berbaloi. Sebab bank tu hanya cas 15 rial, 10 rial saja dalam satu pengeluaran. Dan diikut rate yang terkini. Itu lebih baik. Kalau pergi money changer ambil untung setiap sen yang kita tukar. Okey, boleh? Ada lagi soalan? Okey, baik. Ya. Okey, kalau tak ada soalan, kita ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan. Okey, sama-sama semua. Okey, Alhamdulillah. Nampaknya macam dah tak ada soalan. Kalau ada soalan lagi, boleh tanya terus. Tak ada masalah. Kita dalam grup kita ada. Ataupun PM saya, boleh juga. Tak ada masalah. Okey, kita jumpa nanti insyaAllah hari Selasa. Kita akhiri pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah. Subhanallah. Bihamdik. Syara'la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum.